Bro, pelaburan power? Dua je. Emas dengan hartanah. Tapi jujur, emas ada kelebihan ekstra. Hartanah modal ratus ribu Emas, RM100 pun dah boleh start. Lagi inklusif, semua boleh join. Kalau jual rumah, tunggu berbulan. Emas, 5 minit je, dah cash masuk tangan. Rumah kena bayar cukai, insurans, repair pipe bocor lagi. Emas, simpan je, tak ada beban. Hartanah banyak risiko, penyewa lari, rumah tak laku. Emas, global asset, harga diiktiraf seluruh dunia. Wang kertas makin susut, inflasi makin gigit. Emas je yang maintain power sejak ribuan tahun. Bayangkan bro, emas RM100,000 boleh sumbat poket. Cuba buat kat hartanah. Mustahil. Hartanah bagus, emas pun wajib. Tapi emas lebih fleksibel. Jom start simpan sikit-sikit sekarang.